Creative accounting itu menyebabkan akhirnya keputusan untuk mengira hibah berapa semua tu, dia tak guna laporan ketua audit negara tu. Dia pakai laporan management report dia sendiri yang kira RAV semua. Kan? Jadi RCI juga ada menyentuh perkara itu. Sepatutnya ketua audit negara mestilah ada pandangan dan menyatakan teguran ataupun qualified opinion terus kerana dividen ataupun hibah yang diumumkan itu memang telah melanggar. Tapi jawapan daripada ketua audit negara, keputusan dividen itu bukanlah keputusan kami. Itu tertakluk kepada tabung haji dan juga kerajaan. Jadi itu latar belakang kenapa recommendation RCI itu agak keras terhadap ketua audit negara, iaitu lepas ni jangan bagi ketua audit negara dah audit, bagi independent auditor terus. Okay, so itu perkara kedua kan. Nanti jam sebelum kita pergi ke perkara ketiga, let me very quickly tengok kalau ada apa-apa yang saya tertinggal sikit dekat situ. Kita dah sentuh rizab, amalan hibah. Saya rasa dekat soal sebelum kita pergi ke perkara ketiga kan. Apa nama ni, saya nak sentuh sikit pasal zakat tadi lah. Okey, sentuh terus. Sebab yang itu yang perkara baru yang tidak pernah dilaporkan dekat mana-mana kan. Tunggu jap. Tunggu jap sabar, banyak nota ni Kita dah 1 jam 25 minit baby. Sabarlah korang, memang panjang benda ni. Pak An, cuba cari daripada laporan itu dia bahagian zakat. Saya nak point out kepada orang ramai muka surat berapa yang perlu baca untuk soal zakat ni kan. Okey. Sebab dia berkait juga dengan soal bayar hibah semua ni. Saya bukan pakar syariah lah, jadi saya mungkin tak faham sangat semualah, jadi saya kena bergantung 100%. Surat 68. Muka surat 68. Pengaruh zakat dalam memobilisasi deposit. Muka surat 68 Iya. 68. Ni 58. Ya Allahu Akbar, minta maaf kawan-kawannya. Dia memang mencabar sangat ni. Pengaruh muka surat 68. Okey. Bab ni penting untuk orang ramai, terutamanya kepada kawan-kawan PAS ni lah. Kan? Pengaruh zakat dalam memobilisasi deposit kan. Jadi daripada muka surat 68 ni, RCI menyebutlah bahawa dari segi instrumen kewangan Islam yang awalnya yang menentukan soal zakat ini, konsep mudharabah telah digunakan bagi menentukan bayaran zakat ke atas deposit pendeposit pada tahun 1979. Jadi dia bermula dengan konsep mudharabah lah. Mudharabah ni maksudnya perkongsian kan. Jadi tapi so disebut walau bagaimanapun Suruhanjaya mendapati tiada dokumen akad antara lembaga tabung haji dengan pendeposit yang menjelaskan kandungan akad mudharabah tersebut. Kita kan orang Malaysia ni bagus, bersangka baik, husnuzon kan. Bahkan rukun penting mudharabah antara pemodal iaitu pendeposit dengan pengusaha tabung haji, iaitu kadar pembahagian keuntungan ataupun profit sharing ratio tidak ditemui dalam mana-mana dokumen. Tak apa lagi. Ya, jadi
RCI kemudian sebutlah ini adalah salah satu sebab kenapa tabung haji sebelum ini telah berjaya memobilisasi, meyakinkan orang Islam untuk menabung dalam tabung haji. Kerana soal zakat ni tak perlu fikir dah. Memang selepas dapat keuntungan tu, tabung haji bayar zakat dia dan tabung haji juga bayar zakat bagi pihak pendeposit. Jadi keuntungan hibah yang dapat tu dah memang dia bayar zakat kan. Tabung Namun perkara yang perlu difahami, lembaga tabung haji juga telah mula menggunakan keuntungan pelaburan untuk membiayai sebahagian subsidi sebagai bantuan kewangan haji ataupun hafiz, Hajj Financial Support. Sekaligus bertentangan dengan konsep mudharabah, iaitu pengusaha tidak boleh dengan bebas membelanjakan keuntungan pelaburan untuk memberi sumbangan subsidi sewenang-wenangnya. Mudharabah maksudnya kita dah memang set profit sharing macam mana. Jadi yang pendeposit tu, pemodal tu memang kena bagi kat dia lah.